Menerusi perkongsian seorang individu di laman TikTok miliknya, individu itu berkongsi sebuah rakaman video ketika usahawan Datuk Seri Alif Shukri bersama anak sulungnya Amarian sedang bersiaran secara live berniaga menjual beg. Namun, secara tiba-tiba, ada komen daripada penonton yang bertanyakan Datuk Seri Alif Shukri suka Fatah Amin ataupun Fazura. Datuk Seri Alif Shukri bertanyakan pula kepada Amarian soalan tersebut. Namun, jawapan Amarian agak mengejutkan apabila dia berkata tidak mengenali Fazura. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi mencuit hati diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Datuk suka Fatah Amin ke Fazura? Okey, Amain suka Fatah Amin ke Fazura? Amain tak kenal Fazura. Amain tak kenal Fazura. Yang kat ni tak? Amain kenal Amain kenal Fatah Amin je. Ya. Sebab waktu tu banyak orang panggil dia lelaki Melayu terakhir. Lepas tu orang selalu buat lagu dia. Sambutlah cintaku wahai sayang. Oh ya. So Amain tak kenal lah Fazura. Tak. Tapi dulu waktu dia famous, Amain kenal Fatah Amin waktu Fatah Amin famous tu. Sekarang tak kenal lah. Amain sekarang baru Amain jumpa dia balik sebab waktu dia majlis kahwin dia. Tapi waktu dia famous tu Amain tahulah Fatah Amin tu. Lagu dia yang sambutlah cintaku wahai sayang. Jika Amain nak sambut tak cinta, cuba menyanyi lagu Fatah Amin apa dengar. Amain tahu lirik tu je. Tak pernah. Waktu tu Fatah Amin famous waktu tu sebab lagu dia. Kenapa Fatah Amin famous? Waktu tu dia keluarkan lagu kan. Sambutlah cintaku wahai sayang. Sengaunya. Tu lagu dia apa? Cakap ada yang nak bag tak cakap? Kita nak jual bag. Ada yang nak baik tak korang? Bag kita tu kita punya stok tak? Baju kita tak ada stok. Cik Tam, mana Cik Tam ada? Cik Tam, nama Cik Tam. Tak ada tu. Ni masuk balik. Balang masuk balik. Itu bagi hati. Ini masuk dalam. Kepada korang nak beli, Cik Tam tengah promo. Tidak ke? Yang besar? Besar tak nak. Main dah mandi dah, boleh mandi lagi? Tak, tadi main semain tadi. Main syak. Why you? Huh? Why you smiling? Tak think. You're scaring me. Dah, main pergi sebanyak. Kita ganti. Cuba. Tengah main ada ni. Okey, tak apa. Tengok apa? Kiss je. Ada tak cerita? Ada kan? Okey, Assalamualaikum. Salam.